Rasa berduit tapi tidak mudah bocor. Tuan Syukur Hashim, Maha Guru Emas Malaysia, selalu memberi petua iaitu letakkan 1 dinar ataupun 5 gram dalam dompet. Emas memberi kita rasa seperti berduit apabila sentiasa dibawa bersama. Secara amnya, orang berduit ni wajahnya sentiasa senyum. Keunikan emas adalah walaupun nilainya melebihi 1,000, tetapi tiada risiko untuk dibelanjakan, tidak seperti kita letakkan duit tunai dalam dompet. Bahkan, aura emas itu sendiri beri semangat kepada pemiliknya untuk terus tambah simpanan emas. Emas sebagai sumber pendapatan? Secara amnya, emas tak ada pendapatan. Kalau simpan duit dalam akaun tabung haji atau ASB, akan ada pendapatan tahunan yang dipanggil sebagai dividen. Kalau pelaburan hartanah, ada pendapatan bulanan melalui sewa rumah. Sebaliknya, emas tiada pendapatan. Sekiranya ada sesiapa yang memberikan jaminan emas menjana pendapatan bulanan atau tahunan, itu adalah skema. Segeralah angkat kaki, jauhkan diri dengan segera. Sudah banyak syarikat yang menawarkan skim emas semuanya lingkup. Emas tidak dapat, duit pun lesap begitu saja. Rugi simpanan kita bertahun-tahun, tapi lesap begitu saja. Asasnya, untung dalam pelaburan emas adalah buy low, sell high. Selain memiliki emas, kekayaan kita lebih stabil dan ia berdiri dengan sendiri. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.